Geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah berkenaan hanya bersifat interim kerana perbincangan mengenai jumlah sebenar pemberian berdasarkan tuntutan 40% hasil negeri masih perlu dimuktamadkan melalui rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Soal 40% walaupun dikatakan keadaan kewangan 112 bagi saya tutup. Jangan orang petikai keputusan kita untuk melaksanakan janji. Sama ada dibuat bulan Jun atau Disember, itu soal yang harus diputuskan oleh dua-dua jawatankuasa dan kemudian dibawa kepada Kerajaan Negeri, di peringkat tertinggi dan perundingan di antara persekutuan dan negeri. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Hong Kong Keisaan Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Penampang pada Sabtu. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor, Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Dr. Joakim Gun Salam yang juga pengerusi Jawatankuasa Indo sambutan perayaan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 serta Presiden KDCA Tan Sri Joseph Pairin Kitingan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata komitmen berkaitan pembayaran hasil 40% itu dibawa ke Jemaah Menteri dan diumumkan secara rasmi di Parlimen. Namun cabaran ketika ini lebih tertumpu kepada kaedah pelaksanaannya. Sebenarnya itu, Perdana Menteri mengamanahkan Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dan Ketua Setiausaha Pembendaraan, Datuk Johan Mahmud Marikan untuk memperincikan rundingan bersama Kerajaan Negeri Sabah. Rundingan itu perlu dilaksanakan secara teliti, memandangkan setiap keputusan melibatkan MA 63 memberi implikasi secara langsung kepada Sabah, Sarawak serta negeri-negeri lain di Semenanjung. Tiap keputusan kita ini keputusan terkait dengan Perjanjian 1963. Jadi tiap keputusan kita jumlahnya itu harus dicermati dengan terperinci. Ini yang saya minta bahawa yang amanahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri ya, bersama dengan Menteri Kewangan dan saya juga minta Ketua Setiausaha Perbendaraan bersama Menteri Kewangan kedua teliti betul. Dia ada masa sedikit, tetapi dia tidak akan menolak kenyataan bahawa dana harus diberikan. Menepis tanggapan segelintir pihak mendakwa Sabah terus diabaikan, Datuk Seri Anwar berkata hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar 10 bilion ringgit setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar iaitu 17 bilion ringgit. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada 3 bilion ringgit tahun ini berbanding 1 bilion ringgit tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu, sebaliknya bagi memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab.